padu lah weh. Power bank ni boleh jump start kereta, boleh juga jadikan pump angin tayar. Ini dia power bank emergency kit 4-in-1 yang patut ada dalam setiap kereta korang. Korang akan dapat sekali satu beg untuk letak power bank beserta dengan manual arahan untuk penggunaan, satu unit power bank 4-in-1, dan kalau korang nak pump belon, pump kolam diberi sekali dengan kepala adapter dia. Klem untuk jumper kereta positif negatif diberi sekali, hose untuk pump angin diberi sekali, dan juga kabel type C dan USB. Kita tengok di bahagian atas power bank ni boleh dijadikan lampu sulur dan boleh juga berfungsi sebagai lampu strobe light. Kalau ada kecemasan boleh jadi lampu hazard light. Dan di bahagian bawah hanya disediakan lubang type C dan juga USB untuk korang cas handphone jika ada keperluan. Dan korang tak perlu risau sebab korang tak akan tersalah pasang, bahagian soketnya dah ada bentuk-bentuk tertentu. Untuk fungsi pump angin, korang boleh terus pilih dekat menu yang disediakan sama ada korang nak pump basikal, tayar motor ataupun tayar kereta dan bola. Dan bila angin dah penuh, pump ni akan berhenti secara automatik. Andai kata kereta korang breakdown tepi highway, bateri kong, tayar kurang angin, korang tak payah risau nak tahan-tahan orang. Orang pun tak payah nak menggelabah lagi, dah ada power bank penyelamat korang. Dan bila korang cas penuh power bank ni, korang boleh pump ke empat-empat tayar korang. Pesanan penaja bila balik kampung tu ataupun geng-geng konvoy dan suka travel pergi masuk negara jiran, standby lah satu dalam kereta penyelamat korang, penyelamat duit dan poket korang. Laju-laju Grab dekat beg kuning di bawah.